Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eselina Channel. Hari ini saya nak memasak sardin lagi. Ini dia sardin masak kangkung. Masak yang simple-simple sahaja. Bahan-bahannya pun mudah. Ini dia bahan-bahannya. Mudah kan bahan-bahannya? Pasti ada di rumah. Hasil sardin masak kangkungnya akan jadi macam ini. Sedapnya. Jom saya nak terus memasak. Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Kemudian masukkan pula halia yang diketuk-ketuk. Tumiskan sebentar sehingga naik bau. Kemudian masukkan pula irisan bawang besar. Lagi banyak bawang besarnya lagi sedap. Tumiskan sebentar. Kuantiti bahan-bahan yang saya gunakan ni tak ada. Sebabnya kuantiti terpulang kepada citarasa masing-masing. Banyak sikit mana pun pasti menjadi dan sedap. Seterusnya masukkan pula bawang putih yang dihiris-hiris. Cili padinya juga yang dihiris-hiris. Asam keping. Tumiskan sebentar. Sebenarnya resepi ini saya dah kongsikan di channel saya yang lagi satu, iaitu di channel Kak Eselina Vlog. Kali ini saya nak sharekan resepi ini di channel ini pula. Boleh dapatkan resepi yang sedap-sedap di channel Kak Eselina Vlog dan juga channel ini. Bila bahan-bahan ni dah nampak layu sedikit macam ini, masukkan pula sardin. Satu tin yang besar sardinnya. Tin kecil tak cukup, kena tin yang besar. Kemudian kacau-kacaukan perlahan-lahan supaya ikan sardinnya tak hancur. Teruslah dikacau-kacau perlahan-lahan sehingga pecah minyak. Okey, ni dah pecah minyak macam ini. Kacaukan lagi perlahan-lahan sehingga nampak pecah minyak dan menyusut sedikit kuah sardinnya. Masukkan pula batang kangkung. Batang kangkung ni jangan dibuang ya. Sedap. Ianya akan crunchy-crunchy sedikit. Saya kalau masak resepi kangkung, batang kangkung ni saya akan ambil semua. Tak terbuang pun. Walaupun ada bahagian yang keras, bila ditumis, ia akan empuk juga. Jadi jangan dibuang ya batang kangkungnya. Tumiskan sebentar sehingga batang kangkungnya separuh layu atau separuh empuk. Masukkan pula garam, serbuk pati cendawan, sedikit serbuk kunyit, kacau-kacau sehingga sebati. Masak sardin ini berkuah, jadi masukkan air. Nak kuah lebih boleh saja ditambahkan lagi airnya. Saya masak ni kuahnya sedang-sedang sahaja. Kacau-kacau sehingga sebati.
Tambahkan pula lada sula. Kemudian daun kangkungnya pula. Biarkan seketika. Kemudian kacau-kacau sehingga daunnya layu. Semasa saya memasak ni hujan, jadi agak bising sedikit. Time hujan-hujan ni pasti lapar kan? Ini dia. Resepi sardin dah jawabnya. Sudah pasti menambah-nambah makan. Tadi daun kangkungnya nampak macam banyak. Bila dah layu sedikit sahaja. Kacau-kacau lagi. Tak perlu lama-lama. Kalau daun kangkung terlalu layu pun tak sedap. Kena sedang-sedang. Bolehlah rasa. Kalau tak cukup masin, boleh ditambah lagi garam. Kena ikut cita rasa masing-masing. Okey dah ni, macam ini sahaja. Dah siap dah sardin masak kangkung. Mudah dan cepat dimasak. Rugi kalau tak cuba. Sudi-sudilahkanlah cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.